Semalam, RTM telah pun melancarkan sebuah video muzik bertajuk Cinta Negara Selamanya. Lagu terbitan RTM ini adalah satu lagi lagu kebangsaan yang RTM hasilkan yang harapnya dapat dinikmati oleh para pendengar. Tapi video ini terima banyak kritikan yang besar sebab ramai rakyat Malaysia yang melihat dan menonton video itu mendakwa bahawa video ini menggunakan AI untuk menghasilkan visual dan juga kandungan. Sedangkan RTM adalah penyiar awam negara yang sepatutnya menyokong artis tempatan dan industri kreatif Malaysia. Ini menimbulkan satu persoalan yang besar. Kalau agensi kerajaan sendiri menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan video-video dan juga karya-karya kreatif, apa jadi dengan nasib penggiat seni tempatan? Industri kreatif ni tak kecil. Dekat Malaysia, industri ini melibat ribuan pekerja. Penyanyi, komposer, pengarah, animator, pereka grafik, juru video, penulis skrip, banyak sangat. Setiap karya yang dihasilkan itu dapat bagi peluang kepada mereka semua ini yang berada di belakang tabir untuk tunjukkan hasil kerja tangan kreatif tempatan. Tapi bila kita ada AI, satu video yang dihasilkan memanglah tak sampai berapa jam dah siap. Tapi dia tak akan melibatkan pemain industri kreatif tempatan. Dan video ni tak kreatif sangat pun. Ramai juga yang semak dan tunjuk ada banyak animasi dalam video ini sebenarnya ditiru daripada sumber daripada Google, video-video orang awam tanpa kebenaran. Ada yang melihat benda ni macam satu bentuk kemajuan teknologi lah. Tapi ramai juga yang bimbang, termasuk saya, yang kata bahawa benda ini akan menggantikan kerja-kerja manusia dalam industri kreatif dan juga seni tempatan. Lebih-lebih lagi kalau dia datang betul-betul daripada RTM, sebuah institusi kreatif penerbitan awam. Selain isu pekerjaan, ada juga isu alam sekitar yang kita semua pun dah tahu. Latihan dan juga operasi model AI memerlukan pusat data yang sangat besar. Pusat data ini memerlukan tenaga elektrik yang sangat besar, air yang banyak untuk penyejukan server-server mereka. Dan dekat seluruh dunia, penggunaan AI yang makin banyak ini bermaksud peningkatan penggunaan tenaga yang makin berlipat kali ganda naik tinggi. Dalam konteks Malaysia, ini menimbulkan persoalan. Adakah kita nak gadaikan alam sekitar hanya semata-mata nak buat video patriotik? Jadi perbahasan tentang isu ini lebih besar daripada sekadar buat satu klip video muzik. Ia menyentuh dua perkara penting. Pertama, adakah agensi penerbitan negara RTM sudah tidak lagi memerlukan mereka untuk bergantung kepada industri kreatif dan bakat tempatan dan digadaikan sepenuhnya kepada teknologi kecerdasan buatan AI? Kedua, adakah polisi penerbitan negara tidak perlu lagi mematuhi dan menetapkan standard kemapanan alam sekitar ataupun environmental sustainability seperti agensi-agensi kerajaan yang lain? Ingat, teknologi bukan musuh, betul? AI boleh menjadi satu alat yang sangat berguna kalau digunakan dengan tanggungjawab yang besar. Tapi kalau industri kreatif seperti RTM yang menggunakan teknologi AI, adakah ianya membantu membina ekosistem kreatif atau makin lama kita akan gadaikan industri kreatif tempatan?